Okay. So untuk soalan ini, so apa yang boleh buat adalah log. So untuk kita membuktikan sesuatu, so biasanya kita akan cuba untuk buktikan bahawa di bahagian kiri, left hand side, akan sama dengan bahagian kanan. So kita boleh cuba mana-mana, sama ada kita nak buktikan kiri sama kanan ataupun kanan tu sama dengan kiri. Tapi untuk kita buktikan, so kita biasanya pilih bahagian yang lebih kompleks. Kemudian kita cuba untuk pergi kepada yang lebih simple. So untuk soalan ini, log DB, saya akan namakan dia sebagai X. Kita akan katakan log B asas D ni adalah X, dan log D asas A itu adalah Y. So daripada definisi bagi log itu sendiri, so kita boleh dapat B itu akan bersamaan dengan D kuasa X, dan sebab kita dapat log D A sama dengan Y, maksudnya A itu adalah apabila kita kuasakan D dengan Y. Itu maksud dia lah. So berdasarkan dua definisi ini, so apa yang kita boleh dapat adalah, so kita akan cuba D ini. So ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. So saya boleh tukarkan persamaan yang kedua ini. So apa yang kita boleh buat adalah A 1 per Y akan sama dengan D, sebab 1 per Y tu dia pergi sebelah kiri ni lah. So pada sini kita akan boleh dapat D itu bersama dengan D itu sama dengan A kuasa dengan 1 per Y. So ini adalah persamaan yang ketiga lah. So yang ketiga ni kita akan boleh masukkan dekat yang pertama. So apa yang kita boleh dapat adalah B itu akan sama dengan D kuasa X, which is by 3 ini kita akan dapat A kuasa 1 per Y. So sebab ni dia punya kuasa, dia kuasa dengan luar, so kita akan dapat darab bagi X per Y di situ. Baik, so daripada sini kita akan boleh dapat definisi bagi A. So kita boleh dapat X per Y itu dia akan sama dengan log bagi B dengan asas A tersebut. Baik, so daripada persamaan ini kita akan dapat log X per Y itu sama dengan log AB, which is ini adalah the left hand side. So dari mana datang X per Y itu? X per Y itu datang daripada log ni tadi. So kita boleh buktikan di sini bahawa X per Y itu sama dengan log B asas D dan bahagi dengan log D asas A. Dan dengan membuktikan ini, so kita boleh dapat bahawa log B asas D dan bahagi dengan log A asas D adalah sama dengan log AB. So untuk soalan yang kedua, mengungkapkan log 2H tambah dengan log 8K sebagai satu logaritma tunggal dengan asas 2. So apa yang kita boleh buat dahulu adalah kita cuba tengok. So kat sini kita ada log 8. So log 8 tu kita kena tukar dia punya asas. So apa yang kita boleh buat adalah log 2H, saya tulis dahulu log 8K K 8. Lepas tu dia akan bertukar dengan asas 2. Lepas tu kita bahagikan dia. So dekat sini saya boleh gunakan hukum kuasa. So kita akan dapat log 2H tambah dengan log 2K log 2. 8 ini kita akan tukarkan kepada 2 kuasa 3. Baik, selepas tu kita akan dapat log 2H tambah dengan log 2K bahagi dengan 3 log 2. So ini kita gunakan hukum kuasa. So bila dia kuasa dekat nombor ini, so kita akan boleh buat dia sebagai darab di hujung inilah. Baik, selepas itu kita simplify further.
So kita akan dapat log 2H tambah dengan log 2K. Lepas tu log 22 ni dia akan sama dengan 1. Lepas tu kita akan dapat log 2H tambah dengan log 2K per 3 lah di situ. Lepas tu kita akan dapat log 2H tambah dengan 1 per 3 log 2K. So sebab ini didarab dengan 1 per 3 log 2K ni, so kita boleh jadikan dia sebagai kuasa. So kita akan boleh dapat log 2K 1 per 3. Kemudian sebab 2 log ini ditambah dan dia punya asas itu telah sama pun, okay, so apa yang kita boleh buat adalah log 2 H itu akan darab dengan K yang dah dikuasa dengan 1 per 3. So at last kita akan boleh dapat dia punya hasil bagi logaritma tunggal, iaitu log 2 HK kuasa 1 per 3. So itu sahaja. Terima kasih.